Okey, sebelum kita lah jalankan upacara ijab kabul, sukacitanya saya nak tanya satu soalan yang mudah je lah. Memang semua orang boleh jawab, bukan kata pengantin, arnak pun boleh jawab. Bang, kata Tok Kaji, berapakah rukun istinja? Ingat tak? Jawab dua. Nombor satu dengan air mutlak. Nombor dua, bersihkan air-air najis sampai ke bekas-bekasnya sekali. Habis selesai. Faham lagi? Okey? Sama dengan rukun mandi. Kalau katanya rukun mandi junub berapa perkara? Arkani ada dua saja. Faham? Yang pertama iaitu ratakan air sekalian badan. Yang kedua niat. Faham? Benda-benda remeh ya. Tapi kalau tak mengaji, tak pandai. Betul tak? Jangan main. Kalau tak mengaji, tua pun tak pandai. Ni bukan saya mari mengajak, bukan. Kita kongsi ya. Faham? Ingat bila kita boleh duduk meja lagu ni, pada mikrofon lagu ni, ada kitab depan, orang main ramai-ramai, jangan ingat mu seorang pandai. Betul tak? Kata pepatah Arab, rubba sami' afqahu minal mutakallim. Betapa ramai orang yang datang dengar, dia lebih pandai dari yang bercakap. Nah, cuma kita diwakilkan cakap, kita bercakap. Ramai orang dia pening, mabuk ketuk, dia duduk lagu ni, dia rasa dia paling betul. Faham? Kan? Kalau salah, berbetul. Okey? Jadi tak kabar benda yang mudah. Contoh yang paling mudah, azan. Ada orang tak pandai azan. Tak reti kalimah azan. Kalau dia pergi masjid, tak boleh orang suruh azan, dia lari. Tapi bila dia dapat anak, nanti Messi panggil dia. Nampak? Abdul Rahman bin Abdullah. Saya. Awak Messi. Ya. Tahniah dapat anak laki-laki. Mai azan tak? Nampak? Alamak, berhati hang berat lah aku ni. Tak pandai nak azan ni. Dah tak biasa azan? Dah? Pi pun doa pendek. Lalas nak suruh siapa azan? Turun bawah hospital, panggil Tok Wan. Tok Wan berlari naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Takbir raya terus. Tok Wan punya pukulan. Meninggal baby. Terkejut dengar Tok Wan. Dia kata bina weh punya Tok Wan. Bang, berapa kali hang nak raya? Benda kecil je, jangan main-main. Betul tak? Tak pandai lah.